Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pencinta Al-Quran, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Kita masih lagi bincang dengan ayat ke-6 dan ke-7 dari surah Luqman. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, ayo buka pada jilid yang ke-7, muka surat 266. Walaupun fokus kita ataupun rujukan utama kita merupakan tafsir Ibn Katsir, alhamdulillah saya merujuk juga kepada banyak kitab tafsir lain untuk membantu lagi menjelaskan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selebihnya kita serah kepada Allah di atas kalimah wallahu alam bis-shawab. Allah yang Maha mengetahui kebenaran apa yang disampaikan ini. Jadi ayat yang ke-6 kalau kita perhatikan, iaitu peringatan Allah SWT di sini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada kalangan manusia ni yang mencari atau menggunakan atau membeli satu benda yang tak berguna untuk tujuan menyesatkan manusia daripada jalan Allah SWT. Ini telah pun kita bincang di satu bab dari majaz, iaitu membawa makna sepatutnya membeli satu yang berguna, tapi dia telah mengambil segala bentuk wasilah, cara untuk menyesatkan manusia dengan tujuan berpaling daripada ayat Allah SWT, paling daripada Islam. Ini berkaitan dengan seperti disebut oleh Ibn Abbas dan kebanyakan ahli tafsir, berkaitan dengan Nadhr bin Harith yang telah pun membeli seorang penyanyi perempuan. Sekali dia mendengar ada orang yang masuk Islam, dia mengajak orang itu kepada penyanyi perempuan itu dengan mengatakan kepada Mughaniyah itu, layanlah orang tu, beri dia minum, makan, menyanyilah untuknya, buat apa saja dia kehendak, aku beli engkau untuk tujuan menghiburkan mereka. Itu lebih baik daripada apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru kepadamu. Cerita solat, cerita zakat, cerita puasa, apa ni? Kan baik kalau engkau berhibur, kerana kehidupan adalah hiburan. Ataupun dalam pendapat yang lain daripada Muqatil, juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ini Nadhr bin Harith, lelaki celaka ini telah pun pergi berniaga ke negara Parsi. Dia membeli buku-buku orang Parsi dan dia berkata kepada orang Quraisy, daripada engkau dengar cerita yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan Ad dan juga Thamud, baiklah engkau dengar cerita Rustum Isfandia, cerita tentang pemimpin negara Parsi yang kuat, yang bina tamadun, yang berkuasa, ahli-ahli perniagaan, teknokrat itu lebih berguna untuk dunia kamu. Maka ramailah di kalangan orang Quraisy yang kehidupannya berkiblat ke kebendaan itu gembira dengan apa yang disampaikan oleh Nadhr bin Harith, walaupun cerita-cerita itu cerita dongengan, berbeza daripada Al-Quran yang membawakan kebenaran. Persesuaian ayat ini kata Imam Bukhari dengan ayat yang lalu, iaitu bila Allah menceritakan tentang Al-Quran Al-Karim yang telah kita bawakan daripada awal lagi, bagaimana Allah Taala membawakan tilka ayatul kitabil hakim. Allah menceritakan bahawa Quran ni merupakan kitab yang penuh hikmah, yang memuatkan ayat-ayat yang hakimah. Jadi Allah menerangkan juga tentang keadaan orang yang berbahagia dan beruntung, ikut petunjuk, ikut bimbingan, mengambil manfaat daripada Quran. Kemudian Allah ceritakan pula keadaan orang kafir yang sengsara, yang mencari jalan kecelakaan ini, mengabaikan Al-Quran, sibuk dengan benda-benda tak ada berguna itu. Jadi ini diingatkan juga dengan Allah mengiringkan pula dengan satu ancaman terhadap mereka, untuk mereka azab yang pedih, menyakitkan, memilukan. Di sini ada ulasan menarik daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang azab yang pedih. Kenapa azab yang pedih disebut oleh Allah SWT kat sini? Ya, kerana ada azab ini yang sebenarnya ada satu azab yang bertujuan untuk membagi bimbingan. Kalau seorang ayah yang bersifat murabbi, penyayang, rahim, wadud, ini sifat-sifat yang baik bagi seorang ibu, seorang ayah, dia pukul anak dia kerana tak pergi sekolah umpamanya, atau pukul anak dia kerana tak baca Al-Quran, maka pukulan itu merupakan azab juga, tapi bukan azab muhin. Itu merupakan azab mukrim, azab yang bersifat memuliakan. Nanti bila dah besar, si anak itu akan mengingati bahawa dia dipukul ibu oleh ayah, tapi itu jadi satu kebanggaan untuknya. Kalau tidak dipukul oleh ayah oleh ibu pada waktu itu, tentu aku tak jadi manusia. Sebahagian bagi kita tentu mengingati detik-detik masa kita kecil dipukul oleh ayah dahulu. Balik rumah lambat dengan getah paip itu dia sebabnya. Berbirat kalau Melaka kata diperanya kena pukul. Tapi ingatan itu cukup menyeronokkan, kerana azab itu ataupun satu hukuman dikenakan itu bukannya muhin, itu mukrim namanya. Menarik kata-kata Imam Mutawalli Sya'rawi di sini. Dan begitu juga dengan contoh yang lain yang dikemukakan oleh beliau, bahawa azab ini ataupun hukuman ini bersifat tazkir, tathir, ataupun tardiyah, ataupun takrim. Dan contoh ya, ini satu lagi contoh beliau kemukakan. Ni sebenarnya contoh ni dipetik daripada tafsir Kasyaf oleh Imam
Zamakhsyari nak membeza kepada kita untuk kita faham ada azab bersifat mukrim, ada azab bersifat muzakir, ada azab bersifat mutahhir, ada azab bersifat murdin, ada azab bersifat mu'zin, mu'lim, muhin. Ini penggunaan Al-Quran yang kita dapat perhatikan. Ini menariknya tafsir Kasyaf. Bila anda baca kita tafsir, pesan kepada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah di luar, tafsir Kasyaf ni memang tidak boleh diabaikan. Waktu Syekh Quraim Rajih, ni antara pakar Quran yang paling a'la sanad kepada Rasulullah SAW di bab qiraat, datang menziarahi kami, menasihati kepada kami, kita Ahlus Sunnah tapi kita mesti gunakan tafsir Kasyaf kerana perkara-perkara balaghiyah yang terdapat padanya tidak dapat pada kitab-kitab tafsir yang lain. Baik, dan tafsir Zamakhsyari mengatakan bahawa kalau kamu perhatikan kisah ni untuk mudahkan kamu faham, ada seorang raja, yakunu indahu khadim, dia ada seorang khadam, fayaf'alu ma la yurdi sayyidah, fayamur sahib syurtati an ya'khuzahu wa yu'adzibahu jazaa'a ma fa'al. Raja ni ada seorang menteri, khadam ni menteri lah ibaratnya, maka dia melakukan satu benda yang kesilapan. Kesilapan itu kesilapan yang menyebabkan raja marah, tapi masih ada peluang untuk dikembalikan ke jalan yang benar, maka dia pun kenakan hukuman supaya menjadi pengajaran kepada semua orang. Barulah nampak firm atas apa yang berlaku, bahawa inilah pemimpin yang bersifat mustaqim, adil dari sudut hukuman yang dikenakan. Maka si raja ini telah pun menghukum menteri itu kerana kesilapan dilakukan. Tapi ketua polis yang mengambil hukuman tersebut, fayakhuzahu asyurti wa yu'azibahu biqadar la yata'adda. Tapi ketua polis ini mengambil hukuman terhadap menteri itu yang melakukan kesilapan sekadarnya kena hukuman, tapi hukuman itu tidak berlebihan. Kerana ketua polis ini tahu li'annahu ya'lam annahu sa'ud maratan ukhra ila khidmati sayyid. Kerana ketua polis ini faham nanti menteri ini melakukan kesilapan dan perlu dihukum, tapi hukum tu biarlah berpada-pada mengikut peruntukan undang-undang, setakat itu jangan berlebihan, kerana orang tu tetap ada tempat di sisi raja dan dia akan pulang kepada raja dan berkhidmat semula. Kalaulah dia menghukum orang itu berlebihan, nanti bila dia kembali kepada sisi raja, dia akan dendam dalam dirinya terhadap ketua polisnya tadi. Maka tentulah hukuman yang dikenakan kepada menteri yang melakukan kesilapan ini adalah biqadar ma fa'ala al-wazir laisa ihanatan lahu. Maka hukuman dikenakan itu wajar dikenakan secara berpada-pada mengikut peruntukan, tidak melebihi kadar yang ditetapkan. Kerana mengetahuinya si ketua polis ini bahawa menteri itu akan kembali untuk bertugas semula. Lakin in qala lahu khuz hadzal khadim waqsihi an khidmati au ifsalhu. Tapi berbeza pula kalau hukuman dikenakan oleh raja ini kepada menteri tersebut, dia berkata kepada ketua polis ni, habis, khalas, ambil hukuman yang paling berat kepadanya, better tak mahu tengok lagi muka dia di sini selepas ini. Maka pada waktu itu tentulah hukuman yang dikenakan adalah hukuman muhin, azabun muhin, tentulah azab ataupun hukuman dikenakan azabun alim, azabun muhin. Maka hukuman dikenakan tu memang hukuman tak ada can lah untuk engkau kembali, kerana tiada ruang lagi untuk engkau kembali. Maka di saat itu hukuman dikenakan lah hukuman bersifat penghinaan. Maka tuan-tuan dapat faham kan dalam peruntukan ayat ini, penjelasan yang dikemukakan bahawa si kafir ini oleh kerana tiada peluang baginya untuk kembali lagi ke dunia dan memberikan apa istilah yang tepatnya, penawaran ke ataupun berusaha untuk memperbetulkan keadaannya, itu semua tidak mungkin lagi kerana dia sudah sampai ke akhirat. Maka azab yang patut untuknya adalah azabun muhin dan diikuti dengan azabin alim dalam ayat yang ke-7. Jadi dapat kita memahami dalam konteks saya ini betapa Islam mengingatkan tentang perkara yang namanya lahwun ini adalah perkara yang melengahkan atau menyebabkan seorang itu terarah kepada kiblat yang salah dalam hidup, sedangkan dia punya keutamaan yang perlu diberi perhatian. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi menjadikan ayat ini dalam bicaranya yang cukup panjang, bahawa pentarjihan yang dibuat oleh Imam Qurtubi bahawa muzik itu ataupun semua yang berkaitan dengan nyanyian itu kesemuanya adalah haram. Maka beliau telah pun menjadikan ayat yang kita bincangkan, ayat ke-6 ni, bersama dengan dua ayat daripada surah yang lain sebagai bukti haramnya nyanyian ataupun muzik ini secara mutlak. Dan lagi pendapat yang beliau kemukakan itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini merupakan salah seorang daripada pakar dan faqih min fuqaha'i sahabah yang telah mengatakan sebanyak 3 kali bahawa lahwun ni maknanya adalah nyanyian. Apa ayat lain tuan? Ini merupakan ayat daripada surah An-Najm ayat ke-60-61, iaitu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Ini ayat ke-60 dan juga nombor 1, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Jadi ini adalah bukti yang
yang kedua daripada ayat Quran yang menunjukkan kepada larangan untuk terlibat dalam perkara yang namanya nyanyian, muzik, bahawa ia diharamkan. Lagi ayat ke-64 surah Isra, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wastafziz man istata'tum minhum bi khailika wa rajlik, wastafziz man istata'tum minhum bi khailika wa rajlik. Ini juga mengikut pendapat dari Imam Qurtubi dan tafsirnya, 3 ayat ini dijadikan dasar, dijadikan asas oleh para ulama yang mengharamkan dan juga melarang nyanyian. Jadi Imam Qurtubi membawakan pendapat para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan ketiga orang sahabat ni merupakan fuqaha sahabah yang mana dan juga dan begitu banyak riwayat yang dikemukakan bahawa lahul hadis ini maksudkan di sini merupakan nyanyian. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, sebenarnya Islam yang memperkenalkan dirinya antara lain sebagai kualiti ataupun ciri-ciri yang ada pada Islam ni sifat dipanggil sebagai agama fitrah, agama yang bersifat meraihkan naluri dan juga kecenderungan manusia. Tak mungkin ada satu ajarannya bertentangan dengan fitrah. Salah satu daripada fitrah ni adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, sama ada berupa pemandangan alam ke, keindahan mendengar bunyi air dekat sungai, kat laut ke, yang orang kata healing ni. Kemudian kecenderungan untuk menghidu yang baik-baik seperti yang Nabi SAW menyatakan, Nabi cinta kepada wanita dan cinta kepada tib, kepada benda-benda yang bersifat wangi itu. Dan jadi salah satu daripada kecenderungan fitrah manusia ni adalah kecenderungan untuk mendengar sesuatu yang bersifat enak, merdu, yang menarik. Tak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dalam diri manusia kemudian dia mengharamkannya. Jadi kalau kita lihat kepada hakikatnya seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dan di kalangan ulama moden seperti Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi, bahawa muzik ni adalah nada ataupun suara yang disusun demikian rupa hingga mendatangkan irama ke, lagu ke, ataupun keharmonian dari sudut interaksi dengan alam sekeliling ke, dan bunyi-bunyi yang terdapat dalam muzik itu sebenarnya adalah bunyi-bunyi yang ada di luar juga, bunyi angin, bunyi air, bunyi pokok dan sebagainya. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Saya ada sebut pada tuan-tuan dalam kuliah lalu bagaimana Imam Tawli Sya'rawi pula menyebut dalam tafsirnya bahawa gharizah ni berarti kecenderungan nafsu syahwat dalam diri manusia ni yang perlu dipantau, perlu dikawal, diselia supaya jangan tergelincir. Contoh sangat menarik yang beliau kemukakan, umpamanya kita menghidu bau bunga, kita tak boleh kontrol diri kita daripada menghidu bau yang wangi itu. Umpamanya kita jalan depan kedai bunga ke atau depan kedai perfume ke, kita mendapati bau yang sangat wangi. Setakat bau, nanti kita pun pergi dekat dan pegang, dan kemudian mungkin sampai ke peringkat kita petik bunga itu padahal bukan milik kita. Demikianlah contoh yang dikemukakan oleh doktor, dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Tawli Sya'rawi dalam tafsirnya, yang sungguh berkaitan dengan larangan ini justru Islam mengharamkannya. Mengapakah demikian tuan-tuan? Saya akan bawa lebih lanjut seperti kata Syekh Ali Jum'ah dan juga dikemukakan oleh Imam Tawli Sya'rawi dalam tafsirnya, untuk kita fahami, menserasikan kefahaman terhadap perkara ini dan didasarkan pula kepada pandangan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, dan juga Dr. Yusuf Qaradawi. Menarik untuk kita fahami. Seperti yang saya sebut tadi bahawa Islam ni agama fitrah, dia meraihkan fitrah, tapi tentu ada dawabitnya. Berarti guideline yang letakkan di situ. InsyaAllah kita akan ulas perkara ini kuliah akan datang, memandangkan keterikatan kita pada perkara-perkara semikian dalam hidup. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.